Hari ni Cikgu Alisha nak ajak tengok video. Jom. Didi and Feris. Didi. Jojo. Lala. Mari kita menyanyi riang-riang bersama Didi and Feris. Buah, nyam nyam nyam. Lari, lari. Nak buat apa lagi ya? Nak pergi ke mana buah? Buah? Sedapnya. Jom. Jom. Hooray. Dah sampai. Wah, banyak. Oh, banyaknya. Warna-warni. Jom putih buah. Jom. Buah pisang. Didi suka buah pisang. Awak suka buah pisang? Nyam 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 nyam. Buah pisang ni warna apa? Warna kuning. Betul. Nyam 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 nyam. Jom kutip buah lagi. Jom. Jojo suka buah rambutan. Buah rambutan ni warna apa? Warna apa Aina? Merah. Betul. Nak kutip buah dekat sana lah. Au. Betul. Ish. Patan kenal. Kelakarlah Pak Atan ni. Kawan-kawan, buah kelapa ni warna apa? Warna apa Aina? Hijau. Hijau. Betul. Jom kita nyanyi. Ule-ule, Hai. warna buah kita. Merah oranye buah rambutan. Buah kelapa warna hijau terang. Cantiknya warna buah-buahan. Pak Cantik, Pak Cantik. Nyam, nyam, nyam. Buah apa? Rambutan. Warna apa? Warna merah. Aina suka buah ni? Suka? Okey, next. Ni apa? Kelapa. Kelapa. Warna? Hijau. Betul. Ni dia buah apa? Warna pisang? Warna apa? Warna kuning. Pandai. Tepuk tangan. Aino, hari ni cikgu nak ajar Aino membaca. Okey. Mari kita membaca ni, okey? Okey cikgu. Al-Iram, Aeram. Biubu, Biubu. T-A-N, Tan, D-N. T-A-N, N. Tan, Tan. rambutan. Rambutan. Okey, mana buah rambutan? Ni, ambil. Sampai sini. Wah, pandai Aina. Okey, mari kita eja buah ni pula, okey? P-I-P P-I-P. S S. A A. N G N. G. sang Sang. pisang. Pisang. Mana buah pisang? Wah, pandai Aino. Okey, yang terakhir. K I ke K-I ke. L A la. A-E-La. P A pa. P-E-Pa. Kelapa. Kelapa. Mana buah kelapa? Sampai sini. Pandai. Tepuk tangan. Wah, pandainya Aina. Ini kita nak belajar mengira. Ni buah apa? Okay. Jom kita kira buah kelapa ada berapa biji Ni. 1, 2, 3, 4,
Mana nombor 5? Ni. Pandai. Pandai. Okey. Yang kedua ni buah apa? Pisang. Pisang. Kita kira ada berapa eh? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Kat sini mana nombor 4? Okey, tampal kat sini. Okey. Kita kira ni pula. Ni buah apa? Rambutan. Kita kira eh. Okey. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Okey. Mana nombor 3? Ya, tampal. Pandai. Hari ni Cikgu Amira nak Ainul kalian warnakan buah apa ni? Buah apple. Guna crayon. Ainul suka pewarna tak? Suka. Okay, Ainul nak tulis nama dulu. Kat sini. Nama. Kat dalam. Ainul. Okay. Dah. Ini cikgu ada ni. Okay, apple ni kat sini warna apa? Merah. Merah. Mana merah? Okey, ambil. Ada sini. Wah, comelnya Ainul berwarna. Ainul pandai warna ke? Ainul suka berwarna? Suka. Okay. Ainul ni batang warna apa? Batang dia. Warna apa? Coklat. Okey, ambil. Mana? Okey, warna ni. Sikit lagi. Okey. Daun warna apa? Daun hijau. Mana hijau? Okey, ambil. Okey, siap. Okey Ainun, hari ni Cikgu Suriani nak ajak buat kolas bersama cikgu. Jom kita buat bersama. Mula-mula kita kena koyakkan kertas warna ni. Lepas tu kita letak gam dan tampal. Nak buat tak? Try. Letak gam, lepas tu awak tampal dekat sini. Ya, boleh je mana-mana. Boleh tak? Tampal.
Sia, comelnya strawberry onion. Pandai tak collage? Best tak?